4 Adun UMNO Yuten dapat jawatan Exco, Menteri Besar bagi respon mengejutkan. Menurut laporan Sinar Harian, Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, menafikan beliau tahu mengenai dakwaan 4 Adun UMNO BN akan berpatah balik menyokong kerajaan. Beliau berkata setakat ini tiada sebarang maklumat sah mengenai perkara tersebut walaupun isu itu hangat diperkatakan di media sosial. Dalam masa sama, kekosongan 4 jawatan Exco masih belum diputuskan dan akan dibincangkan dalam masa terdekat. Keputusan rasmi dijangka dibuat minggu hadapan. Aminuddin turut menyentuh soal peruntukan kepada 14 Adun UMNO yang sebelum ini menarik sokongan. Katanya secara sinis, mereka mungkin masih ada baki peruntukan, tetapi memberi bayangan bahawa kesan tindakan mereka akan dinilai kemudian. Walaupun berlaku kekosongan Exco, pentadbiran negeri tetap berjalan seperti biasa. Namun persoalan sebenar, betul ke akan ada U-turn atau sekadar spekulasi politik? Jangan lupa follow untuk info terkini.